Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita membawakan satu calon anak muda daripada Barisan Nasional mewakili Pantai Dalit, dan salah seorang daripada calon di dalam konteks ataupun kategori profesional kita pada hari ini, iaitu Tuan Alfian Sambas. Assalamualaikum semua. Terima kasih Tuan berikan saya peluang ini. Berani naik. Yes. Okey. Pada hari ini kita di dalam podcast Berani Naik, Berani Jawab. Tuan berani? Berani. Ya. Banyak topik yang akan kita kupaskan. Saksikan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita merekodkan satu podcast yang diberi nama Berani Naik. Dan pada hari ini kita membawakan satu calon anak muda, satu calon muka baru yang mewakili Barisan Nasional untuk DUN Pantai Dalit. Kita perkenalkan atau persilakan Tuan Alfian Sambas. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you for having me lah. Okay. Begitu. Alright. Di dalam segmen awal ini kita mungkin mau bercerita ataupun lebih mengenali sosok figura seorang Alfian Sambas. Alright, yang mewakili Barisan Nasional pada hari ini. Tuan, kalau kita lihat UMNO secara umumnya adalah sebuah parti yang telah mengalami beberapa kemelut ataupun mengalami beberapa fasa dalam beberapa tahun kebelakang ini. Dan ramai daripada pemimpin-pemimpin politik kita yang berhijrah. Namun ramai yang masih setia dan memberikan wajah-wajah baru untuk Barisan Nasional. Sebelum itu, di peringkat awal ini, ada apa dengan UMNO? Kenapa masih UMNO? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya terima kasih atas peluang Tuan Said untuk bersama-sama pada slot hari ini. Bercerita tentang kenapa ada apa dengan UMNO, sehingga kan bagi saya menyelusuri sejarah UMNO sejak khususnya 2018. Okay. Saya rasa tidak sebab untuk saya secara peribadi meninggalkan UMNO. Alright. Walaupun ramai kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang telah membuat keputusan meninggalkan UMNO. Bagi saya, bila saya pikir, tipulah kalau tidak ajakan, tiada apa orang bilang jemputan, pelawaan. Bila saya pikir, saya tiada jawapan untuk mencari sebab untuk meninggalkan parti ini. Sebab saya sendiri membesar dengan peranan jasa parti ini. Okay. Dan saya sedar bahawa mana-mana parti di Malaysia ni maupun di seluruh dunia, semua parti diwujudkan dengan secara hormatnya mempunyai tujuan yang baik. Okay. UMNO diwujudkan, ditubuhkan dengan cara terhormat. Dan saya sendiri menjadi saksi hidup anak muda yang berasal dari kampung, berasal daripada kehidupan yang serba kekurangan. Ketika itu akses pendidikan amat kurang. Betul. Jadi bagi saya bukan salah parti ini untuk kita tinggalkan. Okay. Keperluannya ialah meletakkan kepada kepimpinan sama ada yang dulu dan sekarang. Jadi bila saya tengok walaupun parti ini berduyun-duyun meninggalkan, ada keperluan untuk kepimpinan, walaupun kepimpinan kecil, kepimpinan muda perlu sentiasa bersama parti ini tatkala jatuh ataupun tatkala di atas. Itu sebab saya rasa saya perlu masih kekal bersetia. Itu satu. Dan yang keduanya, motivasi saya bila saya melihat situasi ditinggalkan, saya juga menjadi saksi melihat ramai akar umbi, ketua-ketua cawangan, pakcik, makcik, semua tua-tua ni masih lagi bersama UMNO. Jadi sebagai anak muda saya rasa terpanggil untuk bersama-sama
atas semangat kesetiaan Mhm. terhadap parti UMNO ini. Saya rasa itu jawabannya. Alright, kita tahu saudara Alfian atau Tuan Alfian Sambas adalah di antara profesional muda. Sebab ramai daripada golongan profesional muda ini ramainya pergi kepada parti warisan, perginya ramai kepada parti-parti lain yang menjanjikan tempat kepada mereka. UMNO pada waktu ini tidak menjanjikan tempat karena kita di dalam UMNO secara umumnya ramai talent. Betul. Alright. Betul. Tapi kenapa Tuan Alfian merasakan bahwa it's okay, tidak apa, saya di dalam UMNO, walaupun di dalam keramaian talent itu saya tidak perlu untuk berhijrah ke parti lokal, parti yang lebih memberikan peluang. Bagi saya jawaban saya cukup mudah. Okey. Sebelum masuk, saya sendiri melihat alternatif parti yang berada dalam lingkungan, terutamanya di negeri Sabah ni lah. Tapi jujurnya saya melihat parti UMNO ni sebuah parti yang sudah mempunyai pengalaman yang luas, besar, melahirkan banyak kepimpinan yang berkualiti, yang terbukti telah mentadbir, menerajui kerajaan, sama ada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri. Itu satu. Keduanya saya melihat di dalam struktur UMNO ni dia begitu lengkap. Ya, betul. Dia seperti yang boleh saya katakan seolah-olah sebuah keluarga. Dalam institusi keluarga ni ada bapa, ada ibu, ada kakak ataupun adik. So saya melihat keterjelasan struktur UMNO ni terlalu menarik bagi saya. Pada mula saya ketika saya membuat keputusan untuk terlibat dalam politik dengan struktur kepimpinan yang jelas, kan, kita ada kepimpinan wanita, pemuda dan puteri. Saya melihat ini melahirkan sistem yang efisien dalam pengkaderan, mengangkat pengkaderan itu yang penting. mengangkat kepimpinan dari mula, daripada kalau wanita muda dari puteri, anak muda lelaki daripada pemuda, dan di sinilah proses perkaderan ataupun kematangan kepimpinan anak muda. Dan yang jelas, siapa saja pernah menerajui kerajaan kita pada hari ini. Okeylah, konteks negeri Sabah, Datuk Haji G sendiri sebagai Ketua Menteri, dia pun lahir daripada kepimpinan pemuda Datuk Syafiee. Bermula daripada kepimpinan muda Datuk Bung Mokhtar juga. Di dalam UMNO. Jadi saya melihat inilah saya rasa plus point lah. Ciri khas yang saya rasa ada di UMNO, parti UMNO itu sendiri. Itu jawaban saya. Okey, alright. Ini menarik sebetulnya. Sebabnya di dalam UMNO ini pengkaderan yang disebutkan oleh Tuan Alfian tadi itu adalah sudah menjadi semacam budaya di dalam UMNO. Sebab itu UMNO ini hujung hari ini tidak akan tandus kepimpinan, pemimpin. Betul. Dia akan ada. Alright. Kalau boleh cerita sedikit Tuan Alfian, pengalaman dalam politik. Sebab ramai orang beranggapan, ini calon pemuda, calon muka baru, mereka ini untried. Ataupun orang yang tidak berpengalaman. Betul. Orang yang tidak mempunyai kepimpinan yang bagus. Ini adalah stigma-stigma masyarakat tentang muka-muka baru. Daripada Tuan Alfian sendiri, pengalaman politik untuk serve people. Dia bermula tahun 2012. Sebelum tu saya bekerja di luar dan akhirnya membuat keputusan untuk back for good, balik di kampung lah, kan? Pantai Dalit. Di Pantai Dalit, di kampung Mengkabung. Jadi saya memulakan keahlian saya dengan UMNO ni setelah proses meneliti mana-mana parti yang saya rasa saya perlu berada, dan telah membuat keputusan saya mendaftar keahlian 2012 di UMNO. Ketika itu sebagai pemuda lah, ahli biasa. Dan berpeluang selepas itu saya menjadi ketua pemuda cawangan, kan? Ketua pemuda cawangan, seterusnya saya menjadi alhamdulillah mendapat peluang menjadi bendahari pemuda bahagian pada 2000, tak silap saya 2013 2014 betul. Bendahari pemuda bahagian, dan
menjadi ketua penerangan pemuda bahagian, dan pada 2019 ini yang paling penting, 2019 pasca 2018 Sabah ketika itu mengalami krisis politik. Iya betul. Ya, itulah waktu proses ramainya pemimpin-pemimpin UMNO ketika itu berhijrah beramai-ramai, dan UMNO dikatakan Collapse. hampir kolaps. Ya. Dikatakan telah tinggal ditalkinkanlah ayat-ayat politik. Ayat jahatnya. Jadi ketika itulah saya sedih melihat parti yang saya dukung ini begitu dalam suasana yang hampir hancur lah. Saya bercerita di kepimpinan UMNO Tuaran ketika itu, dan alhamdulillah saya memberanikan diri tatkala kita buat pertama kalinya UMNO Barisan Nasional tersungkur. Saya rasa ada sedikit panggilan untuk saya memberanikan diri, menawarkan diri bertanding sebagai ketua pemuda UMNO ketika itu. 2019. 2019. Alright. Dan sebagai pembangkang, saya memulakan kepemimpinan pemuda saya dengan begitu perit. Kita tidak mempunyai apa-apa kelebihan dari apa-apa aspek sekalipun. Cuma yang penting saya jalani semangat itu, dan alhamdulillah hikmah di sebalik kejadian saya melihat kita sebagai anak muda yang lahir kepimpinannya waktu kita lemah, waktu orang tidak sokong, orang tidak pandang, saya akhirnya mendapat orang bilang semangat yang agak inilah, itu yang mengajar saya arti kesabaran, arti kepimpinan yang bermula dari bawah lah. So 2013 saya habis ketua pemuda, saya alhamdulillah dilantik oleh kepimpinan UMNO Negeri. Terima kasih ketika itu. Hingga sekarang Datuk Seri Panglima Agung Mokhtaruddin melihat mungkin meletakkan kepercayaan melantik saya sebagai penolong setiausaha UMNO Negeri Sabah. Dalam masa yang sama, dalam komponen Barisan Nasional, saya dilantik sebagai Setiausaha Kerja Barisan Nasional. Jadi Negeri Sabah. Jadi perjalanan politik saya itu boleh dikatakan dari bawah, sehingga sekarang pun kita di Negeri Sabah masih lagi pembangkang. Pernah jadi 2 tahun lebih sebagai kerajaan sekejap, tapi alhamdulillah sempat merasa lah ciri khas kepimpinan yang lahir daripada pembangkang ni, insyaallah orang bilang setia, berkualitas, begitu semangatnya mungkin luar biasa lah. Kental hati kami untuk meneruskan perjalanan politik kami ke depan, insyaallah. Alright, di dalam podcast ini Tuan Alfian, kita ada beberapa segmen, dan segmen seterusnya kita lebih membincangkan masalah rakyat. Secara umumnya masyarakat Sabah pada hari ini melihat masalah yang paling umum sekali adalah masalah soal 3 serangkai. Betul. Dia adalah masalah air, masalah elektrik, dan juga masalah jalan yang membelenggu pemikiran masyarakat Sabah, dan juga mungkin menjadi penentu kepada undi mereka. Jadi kalau kita bercerita contoh di dalam konteks elektrik, air, jalan ini dia punya spektrum sedikit berbeza, tapi di dalam besar lah. Ya. Cuma kalau di dalam air dan elektrik ini kita sudah mengalami masalah ini sekian lama. Adakah Barisan Nasional kalau diangkat menjadi memimpin negeri Sabah dan Tuan Alfian menang insyaAllah, adakah Barisan Nasional bersedia untuk menghadapi masalah-masalah ini dan menyelesaikan? Wow, saya rasa jawapan ni bagi pihak kepimpinan nantilah. Tapi saya boleh bercerita tentang ketika Datuk Seri Panglima Agung Mokhtaruddin menjadi timbalan Ketua Menteri. Ketika itu alhamdulillah saya berpeluang dilantik oleh beliau sebagai Setiausaha Perhubungan Awam di dalam pejabat timbalan Ketua Menteri ketika itu. Dan saya sebenarnya terlibat langsung dalam proses
kajian Okey. blueprint. Sebab ketika itu Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar bertanggungjawab penuh sebenarnya tentang permasalahan elektrik dan juga Mhm. Air. air Mhm. di bawah pentadbiran kementerian beliau. Di dalam Jadi JKR waktu dalam itu kan? JKR, Ya. Kementerian Kerja Raya. Mhm. Jadi sebenarnya kami telah melalui banyak proses Mhm. banyak untuk menghasilkan cadangan Okey. penyelesaian yang tuntas Okey. untuk kedua-dua permasalahan ini. Alright. Saya sendiri terlibat dalam proses bilang orang menghasilkan blueprint, Mhm. menyelesaikan masalah tuntas 3 ke 5 tahun. Okey. Jadi dan untuk makluman Okey. ketika itu kami kementerian telah menyediakan tiga kertas kabinet, 3 kali masuk mesyuarat Oh, kabinet untuk okey. Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Mhm. cuba apa orang bilang mendapatkan kelulusan Mhm. jemaah menteri ketika itu. Mhm. Cuma ialah 3 kali attempt. Tapi bagi saya Okey. secara peribadi apa yang telah dirancang, Okey. apa yang cuba untuk diketengahkan dibawa ketika itu sebenarnya mampu menyelesaikan permasalahan. Saya sendiri Mhm. secara peribadi Mhm. sekiranya proses kelulusan ketika itu Mhm. dapat diperolehi, sebenarnya insya-Allah saya sendiri melihat permasalahan ini mampu ditangani sebenarnya. Ada Maksudnya jalan keluar. Barisan Nasional mampu. Bagi saya ke depan sekiranya Mhm. selepas pilihan raya ke-17 ini Mhm. dan saya mengharapkan Barisan Nasional menjadi kerajaan ataupun sebahagian daripada kerajaan. Mhm. Mhm. Dan yang paling penting saya mengharapkan secara peribadi bahawa kerajaan negeri nanti dipimpin Mhm. oleh Barisan Nasional. Mhm. InsyaAllah saya secara peribadi yakin dalam tempoh 3 ke 5 tahun Mhm. permasalahan bukan saja air, elektrik, Mhm. bahkan juga permasalahan Pen Borneo yang sekarang ni tengah hangat dikatakan, insyaAllah. Soal Pen Borneo ini, masyarakat Sabah secara umumnya dia ada sedikit kecemburuan lah dengan Sarawak. Betul. Sebabnya projek ini dilaksanakan serentak dengan Sarawak. Betul. Tapi pada hari ini Sarawak sudah pun siap bisa digunakan, boleh digunakan. Tapi kalau kita lihat untuk Sabah masih sepotong-sepotong. Betul. Ini menjadi permasalahan masyarakat juga. Maksudnya bila mahu siap. Kalau dalam agenda Barisan Nasional, bila kita boleh siapkan Pen Borneo? Okey, saya ingin membawa sejarah Pen Borneo Okey. ni. Pada tahun 2017 diilhamkan oleh Perdana Menteri kita ketika itu, bosku Alright. Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia mengilhamkan impian beliau untuk menghasilkan Pen Borneo untuk menghubungkan, untuk menghasilkan perhubungan logistik yang baik demi rakyat Sabah dan Sarawak. Okey. Dan 2018 menyaksikan Barisan Nasional pun kolaps, Okey. telah jatuh. Sebenarnya dan apa beza kenapa negeri Sarawak dan Sabah dari segi konteks Pen Borneo ni, mereka sekarang setelah saya rasa 2018 sekarang 2025 7 tahun dorang Sarawak sudah hampir 100% telah siap. Dan beza di Sabah pula menyedihkanlah, macam ayat Tuan tadi, dia sepotong-sepotong. Dan pernah dilabel sebagai projek sakit. Betul. Jadi jawapan saya sebenarnya apa isu, apa permasalahan, apa sebab berlakunya keadaan ini? Satu saja, ketidakstabilan politik kerajaan negeri di peringkat negeri. Jadi kalau kita lihat daripada 2018 sampailah hari ini, kita lihat daripada kerajaan warisan sampailah JRSBN, JRSPH. Jadi ketidakstabilan politik ini, bertukar-tukar kepimpinan inilah yang telah menyumbang kepada ketidakstabilan pengurusan, tata kelola, tata urus projek ini. Ada masa dia kena tukar kontraktor, tukar ketua kerajaan, tukar kontraktor, tukar. Jadi saya rasa saya menyuruhlah kali ini
seluruh rakyat Sabah selalu menginginkan perubahan. Bagi saya, bagilah peluang kali ini untuk Barisan Nasional yang menampilkan barisan calon 80%. Muka baru. Muka baru. Kenapa? Buat pertama kalinya ini keputusan yang sangat besar dibuat oleh kepimpinan Barisan Nasional disebabkan ingin menyambut apa orang bilang jeritan rayuan rakyat Sabah yang inginkan perubahan dalam pentadbiran atau dalam politik negeri Sabah. Jadi Barisan Nasional memberanikan diri menampilkan barisan calon yang dilihat baru, kurang berpengalaman, tapi membawa background ataupun kemahiran ataupun kepakaran masing-masing. Kita lihat calon-calon ini walaupun muda, ada yang doktor, ada yang terlibat dalam dunia korporat, yang terlibat sebagai pemain industri. Saya rasa pengalaman-pengalaman anak muda ini sekiranya diberikan peluang, InsyaAllah proses perubahan inilah yang cuba diketengahkan, dibawa oleh Barisan Nasional itu sendiri. Kita seru, kita laungkan perubahan. Soalnya adakah kita sanggup untuk menyambut perubahan yang telah ditawarkan oleh Parti Barisan Nasional kali ini yang telah menampilkan 80% calon muka baru. Saya seru semua, saya harap agar Barisan Nasional dalam siri kempen pilihan raya kali ini memberikan sokongan, dokongan, dan yang paling penting peluang memberikan undi kepada calon-calon baru ini yang diketengahkan oleh Barisan Nasional. Dan sekiranya anak-anak muda ini diberikan ruang terlibat dalam tadbir urus kerajaan negeri Sabah, InsyaAllah inilah niat sebenar parti ini untuk memulakan perubahan, walaupun sedikit demi sedikit, tapi proses perubahan itu InsyaAllah akan berlaku. Itu sebenarnya hasrat kami dalam barisan calon muka baru, calon anak muda 80% yang mewakili Barisan Nasional, InsyaAllah. Alright, baik. Ini menarik sebab ramai daripada anak-anak muda di dalam UMNO ini sebenarnya daripada golongan profesional, businessman, dokter, dan Tuan Alfian sendiri adalah seorang banker. Betul. Alright, beliau pernah bekerja di Maybank sebagai pengurus di Maybank, kemudian pernah juga Bank Islam, kemudian pernah juga di Amanah Raya Investment. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang berharga kalau kita mahu libatkan di dalam kepimpinan di dalam negeri. Soalannya, di dalam konteks politik, ramai daripada parti ataupun banyak daripada parti bercerita soal sovereign fund ataupun dana kedaulatan dengan bahasa masing-masing lah. Alright, dengan bahasanya masing-masing. Untuk memastikan ada beberapa hal yang ada di Sabah ini dapat kita jaga. Sebagai contoh adalah pendidikan, sebagai contoh adalah kesihatan, dan lain-lain. Sebagai sebuah negeri yang secara umumnya mempunyai pendapatan yang tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan negeri-negeri lain, adakah kita mampu untuk membuat satu sovereign fund dan untuk menggunakan dana ini bagi menjaga pendidikan masyarakat di negeri Sabah? Ini pendapat seorang banker. Mari kita dengar. Sebenarnya saya secara pribadi melihat menghemat bahawa sudah tiba masanya untuk kerajaan negeri kita mewujudkan sovereign fund. Cumanya saya ada dua isu. Pertama, untuk menghasilkan sovereign fund yang telus, kita perlu political and administrative will. Political will and administrative will. Political will, siapa sahaja, tidak kira pembangkang ataupun kerajaan, kena bersetuju bahawa perlunya sovereign fund ini diwujudkan demi kesejahteraan rakyat negeri Sabah. Butirannya mungkin saya tidak ingin kupas, sebab bagi saya sovereign fund ini niatnya baik.
kita kena perlu pulangkan semula kepada seluruh rakyat Sabah. Okey. Tapi administrator will Okey. pengurusan pentadbiran, keupayaan pentadbiran ni saya perlu menggesa sebenarnya sekiranya selesai seusai pilihan raya ini dan siapa saja mentadbir, saya secara peribadi mengharapkan Barisan Nasional mentadbir, saya inginkan saya mendambakan pengurusan yang telus terhadap pengurusan sovereign fund ini. Biarlah dia dilihat dan boleh diakses oleh seluruh pemegang taruh di atas. Dan ini menarik. Siapa pemegang taruh dalam sovereign fund ini? Bukan kerajaan. Sovereign fund ini dipegang taruhnya oleh rakyat Sabah. So for me, as long as this sovereign fund can be managed secekapnya, dan seluruh rakyat Sabah boleh mengakses ketelusan pengurusan, tadbir urus dana di dalamnya, saya rasa inilah antara satu proses perubahan yang besar yang bakal berlaku dan dilihat oleh rakyat bahawa keikhlasan kerajaan akan datang bolehlah menjadi satu harapan perubahan yang kita dambakan oleh seluruh rakyat Sabah. Sebab Tuan ada menyebut soal pengurusan yang baik ataupun di dalam industri kita sebut sebagai good governance. Yes. Kita mahu syarikat-syarikat ataupun JLC ataupun mana-mana syarikat yang dikelola oleh kerajaan negeri ini mempunyai good governance ataupun tata kelola yang baik. Dan kita tahu secara umumnya banyak daripada syarikat-syarikat JLC kita tidak mempunyai tata kelola yang baik. Betul. Ini kita mengaku saja. Mereka tidak mempunyai tata kelola dengan baik. Dengan kehadiran Tuan Alfian di dalam senario ini, bagaimana secara pribadi Tuan merasakan bahawa saya seorang yang aktif di dalam industri mampu untuk menyelesaikan atau mampu untuk menyumbang kepada penyelesaian terhadap isu tata kelola ataupun good governance yang ada di Sabah ini? Jujurnya, saya rasa semua ahli politik selepas ini melihat ini mungkin ramai yang tidak bersetuju dengan saya lah. Tapi berkatalah benar walaupun pahit. Bagi saya, Sabah ni ialah sebuah kerajaan negeri yang mempunyai JLC, syarikat link government dia ni terlalu banyak, 100 lebih. I can't recall berapa tapi almost 200 lah. So kadang-kadang ada JLC ni mempunyai fungsi yang bertindih, redundant. Dan ada juga ketidakcekapan berkenaan dengan tadbir urus, pengurusan dan juga penghasilan pendapatan yang patut dipulangkan kepada kerajaan negeri. Jadi bagi saya jujurnya, mudah-mudahan ke depan sekiranya Barisan Nasional mentadbir, dan sebenarnya perkara ini menjadi topik yang hangat ketika kami melaksanakan cuba membuat manifesto kali ini. Antara prioriti kami, prioriti kerajaan Barisan Nasional, mudah-mudahan ke depan ini terlibat dalam kerajaan sebagai pentadbir. Fokus utama kami ialah mengemaskan. Saya guna ayat sopan lah, kan? Mengemaskan jumlah JLC ini, cuba untuk orang bilang melihat kepada fungsi masing-masing. Kalau perlu kita mengecilkan skop, mengecilkan jumlah atau meluaskan skop supaya lebih efisien, kan, lebih cekap. Why not? We have to do something that yang can orang bilang menjimatkan kerajaan kita, tapi dalam masa yang sama meningkatkan keupayaan, keberuntungan kepada kerajaan kita. I think that one is very straightforward answer. Barisan Nasional bersedia untuk melihat fokus terhadap JLC ini supaya tidak perlu kuantiti, biarlah
dia lebih kepada melihat kepada quality. Biar sedikit tapi boleh bawa hasil yang banyak. Tidak guna yang banyak tapi akhirnya pembaziran kepada kerajaan negeri itu sendiri. Saya rasa itu saja lah. Wah, ini menarik. Ini saudara-saudara tidak akan dengar daripada calon-calon atau parti lain tentang soal ini, karena ini memerlukan satu fokus di dalam industri, memerlukan pengalaman yang lama untuk kita memahami struktur besar ini. Dan struktur ini yang bermasalah ini mampu diselesaikan dengan calon-calon muka baru yang kita ketengahkan pada kali ini. Mereka mempunyai kemahiran, mereka mempunyai exposure di dalam industri yang luas. Jadi agak rugi kalau kita tidak memberikan peluang. Ya, mungkin secara politiknya calon-calon selalu menyebut, lihat saya 5 tahun ke depan, kalau saya tidak mampu saya rela ditukarkan. Adakah sama dengan Tuan Alfian? Jujurnya benar. Pertamanya bila saya memulakan kempen kan, bermula awal minggu lepas, saya membawa istilahnya sebagai anak muda. Bila saya berdiri di hadapan semua pengundi, saya mengenangkan 5 tahun, 10 tahun lepas saya berada di tempat mereka. Saya faham isi hati mereka, dorang sudah penat sebenarnya dengar janji-janji kita politik. Jadi waktu itu secara hormatnya, saya pun bila saya letak diri saya duduk di tempat dorang, saya tidak mau yang menjadi calon ketika ini pun membuat perkara yang sama. Datang janji kalau saya menang, saya mau janji bulan, langit, bintang. Jadi istilahnya saya memulakan siri kempen saya untuk bercerita tentang saya sekiranya menang, saya insyaAllah saya mau berjanji satu perkara saja. Saya tidak mau berjanji kepada pendengar saya ataupun audien dan pengundi saya. Saya berjanji satu perkara, saya janjikan 5 tahun ini saya mau berkhidmat sebagai yang berhormat. Istilah yang berhormat bagi saya sebagai calon muda ialah terlalu besar berbanding kita janjikan bagi tangki biru kah, bagi rumah SMJ kah. Bagi saya, aku janji 5 tahun berkhidmat sebagai yang berkhidmat ini lebih mendalam. Kerana apa? Mana mungkin saya masuk di kampung A menjanjikan benda yang sama di kampung B. Bagi saya proses seruan perubahan saya di kawasan khususnya di Duden 13 Pantai Dalit ini lebih kepada menjanjikan perubahan, tapi perubahan itu mempunyai proses di mana kampung, contoh kampung Mengkabung. Mengkabung mungkin isu dan permasalahannya berbeza dengan kampung contohnya di Gayang. Jadi saya rasa janji dan komitmen saya perlu melalui proses diri saya sebagai seorang calon dan mudah-mudahan menjadi seorang wakil rakyat di N13 Pantai Dalit. Saya hanya perlu berjanji, nekat saya 5 tahun ini perlu saya berikan orang bilang komitmen terhadap pengundi-pengundi. Dan bukan saja komitmen saya kepada hanya pengundi saya, bilang orang yang telah memenangkan saya, tetapi kepada seluruh 26.346 orang pengundi di Pantai Dalit setelah saya dinombatkan sebagai wakil rakyat. Tuan Alfian tadi ada menyebut soal tangki biru. Dan kita tahu ada satu pihak ataupun ada stigma yang menyatakan UMNO ini adalah calon tangki biru. Datang sejak waktu pilihan raya, UMNO akan datang dengan tangki-tangki birunya memberikan, kita berikan tangki biru, kalau tidak kita berikan zinc, kalau tidak kita berikan dan lain-lain. Tidak salah, tetapi adakah UMNO ataupun Barisan Nasional pada kali ini mempunyai satu level yang lain ataupun boleh memberikan satu khidmat atau satu pandangan bahawa
menyelesaikan masalah di satu tempat ini tidak hanya memberikan tangki biru dan zinc, tapi dia lebih daripada itu, mengikut kesesuaian tempat-tempat. Di dalam konteks Pantai Dalit, adakah Tuan Alfian merasakan bahwa permasalahan di kampung-kampung ini kita mampu selesaikan tidak hanya merawat? Maksudnya kalau zinc tiada kita bagi zinc, kalau tangki tiada kita bagi tangki. Dia lebih kepada mengobati masalah secara keseluruhannya. Adakah calon Barisan Nasional ataupun Tuan sendiri di Pantai Dalit mampu melakukan itu? Permasalahan Pantai Dalit, okey. Bagi saya Pantai Dalit ini isunya berkenaan dengan kehidupan. Okey. Ramai anak-anak masih lagi tidak mempunyai akses peluang kepada pendidikan. Okey. Jujurnya banyak saudara saya, anak dia kasih sekolah sampai cukup pandai membaca, mengira, dan Darjah 6. kadang-kadang kalau darjah 3 sudah pandai baca, sudah pandai menulis. Saya rasa ibu bapa, sebab terlalu banyak sebab lah. Ada bilang susah, mau makan pun susah, apa semua. Jadi okey, isunya tentang akses pendidikan, kan, akses kebajikan, akses dengan peluang-peluang perniagaan anak muda, akses kepada pada peluang-peluang bilang orang, dana-dana yang ditawarkan, kesedaran. Jadi bagi saya objektif prioritas utama saya ialah sebagai perantara, akses kepada apa jua kemudahan ataupun apa jua dana, apa juga peluang yang sebenarnya sudah ada, cuma mungkin tidak disalurkan sebaiknya. Tidak sampai terus ke akar umbi rakyat, khususnya di Pantai Dalit. Bagi saya biarlah wakil rakyat, terutamanya yang ditampilkan sebagai calon muda di seluruh Sabah yang ditampilkan oleh Barisan Nasional ini memulakan khidmat bakti, politik khidmat bakti mereka. Menang, jalankan khidmat bakti yang berkhidmat. Saya rasa itu secara dasar, tanggungjawab dan tugas yang berkhidmat setelah menang. Dan dalam masa yang sama, selaku anak muda, bukan sahaja calon muda dan sekiranya menang dan menjalankan khidmat bakti. Dan yang kedua ialah membawa idea, membawa pengalaman, membawa kelebihan, tadbir urus, tadbir kelolaan, tadbir keindustrian mereka untuk mungkin boleh blend dalam tadbir urus kerajaan negeri Sabah sekiranya diberikan peluang. Bagi saya dua kualiti ini perlu berjalan. Sebagai pemimpin dia menjalankan khidmat bakti, memberikan akses perantara kepada rakyat. Dalam masa yang sama dia pula perlu menjadi pentadbir yang baik, yang membawa pengalaman, membawa orang bilang kelebihan dari segi tadbir urus yang saya katakan tadi. Saya rasa dengan dua perkara ini secara generalnya, saya rasa kalau inilah penanda aras atau dilaksanakan oleh siapa saja yang berkhidmat setelah menang, insya-Allah rakyat Sabah akan melihat proses perubahan yang kita nantikan selama ini. Di Sabah ini secara umumnya, Tuan Alfian, kita dapat melihat kadar pengangguran yang agak tinggi sebetulnya dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Betul. Di Johor, di Pulau Pinang, kita tahu mereka mempunyai economic zone, zon-zon ekonomi yang tersendiri. Betul. Tetapi agak kurang di Sabah ini secara umumnya. Adakah kita melihat bahwa masalah pengangguran ataupun peluang pekerjaan ini dapat juga diselesaikan sekiranya Barisan Nasional memerintah 5 tahun akan datang? Jawapan saya sangat positif. Cuma
ada satu langkah yang perlu diselesaikan oleh kerajaan. Berbalik kepada masalah 3 serangkai. Okey. Kan? Okey, Mana betul. mungkin satu syarikat gergasi yang ingin datang ke Sabah untuk melabur dan contohnya membuat membawa satu industri besar yang bakal membawa peluang-peluang pekerjaan, ribuan peluang pekerjaan untuk rakyat Sabah. Mana mungkin orang berani datang. Kalau orang baru siap keluar dari airport, tengok jalan raya orang begini, kan? Mana mungkin orang berani mau membuat keputusan ya datang melabur, bila orang masuk hotel tiba-tiba air Tak ada tiada, air. tiba-tiba elektrik tiada. Jadi bagi saya, jawapan saya ya boleh diselesaikan, tetapi proses untuk menyelesaikan secara tuntas 3 serangkai ini perlu berjalan dalam satu orang bilang satu keputusan yang besar, tempo satu penggal, selesaikanlah masalah rakyat 3 serangkai ini dulu. Okey, ini Itu dulu. prosesnya. Dan kalau sejurus selepas selesai, insya-Allah saya yakin mana-mana pelabur kan bolehlah kita bangga untuk bawa kasih tengok negeri kita dan memberikan ketersediaan kita untuk mungkin bolehlah win-win situation dari segi cukai, dari segi fee apa semua yang kita boleh kecualikan untuk menarik hati mereka untuk datang ke negeri Sabah. Otomatik bilang orang peluang pekerjaan tu akan datang. Ya. Bila kita bercerita soal politik di Sabah ini, kita tidak boleh menipu ataupun lari daripada stigma masyarakat Sabah for Sabahan. Okey. Alright, ini menarik ini. Dan inilah satu slogan yang ditunggang oleh banyak parti-parti lokal di Sabah. Secara umumnya Barisan Nasional adalah salah satu daripada parti yang bertanding yang kita sebutkan sebagai parti nasional. Secara umumnya tuan, orang Sabah bercerita soal parti lokal. Tapi ada pada satu sudut yang lain, parti nasional juga tidak kurang di dalam memberi sumbangan kepada pembangunan negeri Sabah, dan pemimpin-pemimpinnya pun bukanlah orang daripada luar, maksudnya orang Sabah juga. Bagaimana tuan melihat hal ini? Adakah Sabah for Sabahan ini satu retorik, atau macam mana UMNO survive di dalam retorika ini? Ini menarik dan inilah apa orang bilang yang dihangatkan setiap kali pilihan raya. Okey, pertama saya ingin menyatakan dari dulu sampai sekarang kepimpinan UMNO semuanya orang Sabah. Okey. Tiadanya UMNO ni orang Kelantan kah, orang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, tidak. Kami 100% anak Sabah. Yes. Okey. Berkenaan dengan parti, saya secara pribadi beginilah saya punya ruang lingkup jawapan. Bagi saya perlunya sebuah pentadbiran kerajaan negeri yang mempunyai hubungan baik dengan kerajaan pusat, dan dalam masa yang sama mempunyai citra selaku anak Sabah yang boleh orang bilang memahami denyut nadi permasalahan rakyat selaku anak watan Sabah. Janganlah dilihat parti ini dibezakan dari segi parti Melaya ataupun parti Sabah. Kita lihatlah kualiti ataupun hubungan ataupun peluang yang boleh dibawa atas hubungan baik dengan kerajaan federalisme, dan dalam masa yang sama kelebihan ataupun kelebihan dan keberuntungan atas hubungan baik inilah yang boleh kita bawa untuk menyelesaikan isu rakyat Sabah. Soalnya di sini bukanlah sentimen yang perlu kita jajah. Bagi saya selaku pengundi, kita melihat negara kita ditubuhkan atas dua hubungan kerajaan pusat dan kerajaan negeri, dua-dua berniat yang sama untuk memberikan kebaikan, menyalurkan, menyelesaikan masalah rakyat, bukan sahaja atas kelebihan ataupun dana negeri, bahkan juga kita perlukan kelebihan dan dana penyelesaian yang kita boleh dapat daripada persekutuan.
Di dalam segmen terakhir ini, kita juga mahu bertanya satu rapid fire question kepada Tuan Alfian. Okey, soalan yang pertama. MU atau Liverpool? MU. Maksudnya calon-calon kita ini tidak takut masuk gua. Betul. Okey, soalan kedua, Tuan. K-pop atau English pop? English pop. Okey. Tidak ada bau-bau K-pop? Anak saya K-pop. Okey. Okey, soalan ketiga. Di dalam konteks pembangunan, Tun Mahathir atau Datuk Seri Najib? Datuk Seri Najib. Oh, okey. Kenapa? He's a idealism and economist. Pembaharuan ekonomi. So saya admire dengan cara pendekatan beliau, walaupun sentiasa diuji dalam bukan saja permasalahan rakyat, tapi dia sentiasa saya lihat membuat dasar, terutamanya dasar ekonomi yang akhirnya pada mulanya saya tidak paham, tapi akhirnya saya melihat slowly is change and give a solution to the people. Alright, terima kasih Tuan Alfian Sambas. Kita akhiri podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.